Okay guys, 25 hari bulan selepas berjalan berpuasa dekat Pening sana, Perak. Hari ni kita pergi mancing. Nak bawa dia pergi mancing. So, bawa lampu kat dia. Kita orang kat Setiawan plan untuk mancing muara Setiawan lah. So just simple intro. Kalau ada ikan adalah video ni aku upload. Kalau tak ada ikan mungkin tak upload video ni. So kita tengok, moga-moga gasak insyaAllah. Right. Okay, sampai. Tapi gelap lah sikit. Klinik desa Kampung Setiawan. So kita nak pergi makan apa guys? Roti canai apa guys? Baca Pak Tam ada. Cuaca alhamdulillah macam menyebari, tapi gelap-gelap. Okay. Sebelum mancing ngopi dulu. Ngopi dulu. Oh, harap-harap. Ui, sana gelap gak. Ui. Dah. Aku bisa jatuh. Bagi makan jintik. Ya, bagi dia makan besar terus. Kau bergaduh dia. Wih, macam piranha saya dia makan. Ya. Macam piranha dong, pelahap dong. Siapa yang tolak kat sana? Saya tolak kat sana. Okey, load barang. Load mancing siap. InsyaAllah. Semoga ada manis-manis. Boleh? Perlahan. Boleh mai tak barang tu? Boleh. Apa makan boleh. Awak dah lah. Buat tu. Yang tengah ni. aku dah spend buat lagi. Jaket korang. Keselamatan diutamakan. Campak topi dalam. Ni saya pegang. Dah boleh naik ke? Boleh. Macam boleh lah. Awak nak buat kursi ni? Tak ada kursi tu. Tak apa ada kursi. Kursi. Boleh lah kursi tu. Dia saya ambil kan. Abang bawa lah. Tak Abang bawa lah. Boleh. Okey, Dah boleh 15. naik 15. Buka sahur. Besar-besar pun ni ambil pegang ya. Besar-besar. Baik. Awak tak jumpa ni. Ya, saya pergi ambil kursi jap. Ni awak letak tegakkan. Letak je kat bawah kat lantai, tak apa. Jangan saya pergi ambil ni jap. Saya pergi ambil apa nama? Pergi ambil kursi jap. Pergi mancing. Sibuk dengan kursi healing dia. Weh, dia dah duduk. Bukan nak tolong aku angkat. Dia dah duduk. Dia dah rasmikan. Asam tu ni orang tak boleh buat pergi mancing lah. Ini macam weh, keselamatan dia utamakan. Bagus. Sama Tekong Adi, Abang Adi. Kita nak luncur. Bye. Orang. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa quwwata illa billah. InsyaAllah. Madi. Madi segan.
jambatan. Melalui jambatan. Oh, isi ikan. Isi ikan perlu ke? Isi ikan. Isi ikan. Nak pakai boleh? Tak payah tak kurang. Okay. Cantik. Kenangan. Okay. Ha? Oh, player-player boat lain. Player-player boat lain. Hai. Belum lagi. Belum ada rezeki. Okay. Bagi saya tali. Tuh. Okay. Tekong strike dulu. Tekong strike dulu. Tengok bang, tengok sikit bang. Tengok sikit. Ui, okey saiz. Saya cakap orang kata 3 rasa. Oh, nice. Oh, besar tekong dapat. Alhamdulillah. Udang dah tak ada. Bagi tali. Nak nampak Okey, panas sini sikit. Tapi saya punya anak. Alamak, tak apalah. Dia ikut saiz lah tekong kan. Sikit-sikit besar lah. Dia kena mungkin besar lah. Okey, saya dah dapat. Aduh. Tadi. Aduh. Pandai mancing ada. Daripada tadi dia. Betul lah, ni ikan selek lah. Ikan jantan lah tu. Ikan jantan lah, selek betul. Geng baca sambil football. Ni guys. Tak nak makan, takut terberak member. Baca. Ikan sebelah. Pakis on bagong. Pakis on bagong. Okay, pakis on bagong. Biar. Biar dia. Oh, lama. Sorry guys. Mana abang ni? Pakis on bagong. Tolong ni ada belakang. Bagong. Okay. Ui. Jangan tinggi sangat. Relax. Okay, pam dia. Oh ya, sekejap. Okay, sikit je. Alhamdulillah. Aduh! Ladies angler! Ikan jantan. Waduh! Betul, ikan jantan lah, selek. Alah, ikan sakit. Berkudih adanya. Boleh lah. Lepas balik, berkudih habis. Aduh, nak makan apa? Bagong. Lepas balik. Berkudih je. Ada lip grip dalam tu. Dalam apa? Dalam seminyak ada lip grip. Jap. Allah, sikit lagi nak tercabut. Oh, ilah, betul rezeki lah. Betul rezeki awak lah, guys. Saya. Relax, mancing. Oh, masih lah. Adik, ambil pelayu. Lepas. Dah pelayu. Nah, ini aja bang. Lagi ambil gambar tu, guys. Kita bagong tu. Gigil lah. Mana kis? Tunjuk pegang. Nanti dia melompat. Sini. Kat bawah dia lah. Ni sikit. Macam tu. Jajak saya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai. Aku yang nak pergi mancing. Member mula nak teman. Sekarang dia yang pakok tu. Asalnya aku yang nak pergi mancing, bukan dia nak pergi mancing. Sekali dia yang pakok tu. Kis, tunjuk sikit Kis. Lari ke batu. Okay, akhirnya sampai home sweet home. Aku lupa nak buat penutup lah, intro dekat tempat kejadian. Tapi kita orang dah sampai rumah lah. Ramai yang tanya lah, apa hasil? Tak adalah hasil mana, adalah sikit. Inilah hasil dia. Tapi mana yang besar-besar semua kita orang dah potong lah. Macam ni ada apa, patipok Cakap batu aka pecah periuk. Potong hasil Pulau Pinang Setiawan. Ni bagong yang rumah aku dapat tu. Dah potong juga. Kita ketam beli dengan sikit-sikit lah, kecil kat bawah-bawah ni lah. Cakap size 600-700 gram. Ada juga menatang ni, apa nama ikan ni? Sumpit sumpit. Paling banyak kacau umpan lah dia ni. Sewaktu dengannya ada cabai kat, cabai. Orang utara panggil cabai. Itulah. Alright. Semoga ada hasil lagi. Ada manis-manis lagi insya-Allah akan datang. Semoga ada hasil, ada manis-manis lagi akan datang. Okay. Stay tune. Papa Roger.